So, for the first time, I kena bagi tahu penonton-penonton di sini ni eksklusif dekat Sembang Santai, right? Studio Sembang. Tapi dah dekat dah tu. Dekat Studio Sembang secara eksklusif saya bagi tahu 18 hari bulan ni saya akan produce satu telemovie raya for the first time. I juga pelakon, I juga director, tiga masa sama. I think macam okay, I boleh faham you nak jadi producer dengan pelakon pada masa pelakon dengan boleh ke? Pelakon, director, producer and director. Tapi like banyak kerja tu. Sebab tu I kena jatuhkan ego I. Ya, betul. So I kena buat, then I try the best untuk buat. Ya. Dan kalau ada kelemahan, next project I akan baiki. Oh my god, tapi thank you for sharing firstly. And secondly, congratulations tahniah. Thank you very much. Itu memang sangat hebat. I tak sabar nak tengok. I pun tak sabar juga nak tengok. I pun risau juga. Ya. I berdebar, like every day I tidur macam terjaga macam. Ya. I tengok kamera macam, dah shoot ke? Oh belum. Oh ni kamera CCTV rumah I rupanya.